Tulis literature review ni kan, selalunya rasa macam satu benda yang susah lah. Tapi dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok satu cara yang bukan saja akan mudahkan proses tu, tapi akan tukarkan tulisan anda jadi satu hujah yang jauh lebih padu dan meyakinkan. Anda pernah rasa pak, bila kena buat literature review ni, rasa macam kerja leceh betul. Kena kumpul artikel, baca, buat ringkasan, lepas tu ulang lagi proses sama. Macam tak ada penghujung kan? Ini dia mindset shift yang paling penting sekali. Cuba jangan fikir literature review ni macam senarai ringkasan semata-mata. Sebaliknya, fikirkan ia sebagai tapak untuk anda bina satu hujah yang sangat tersusun. Okey, tengok ni. Slide ni tunjuk dua pendekatan yang sangat-sangat berbeza. Sebelah kiri tu kita panggil pendekatan senarai bili belah. Anda cuma laporkan, penulis A kata ini, penulis B kata itu, pasif sangat kan? Tapi, tengok sebelah kanan pula, perbualan akademik. Yang ni barulah hidup. Anda hubungkan idea, anda tunjukkan kat mana ada perdebatan dan anda cipta satu naratif. Inilah matlamat kita. Okey, sebelum kita masuk cara yang betul, jom kita tengok dulu apa yang selalunya orang buat silap. Sebab bila kita dah faham apa yang salah, lagi senang kita nak buat benda yang betul. Okey, ada 3 perangkap utama kat sini. Pertama, anggap ia macam senarai inventory, cuma kumpul-kumpul ringkasan. Ini buat penulisan kita lemah. Kedua, jadi macam laporan pasif, sekadar cerita apa orang jumpa, tapi kita sendiri tak analisis apa-apa. Dan yang paling bahaya, nombor 3, anggap ia macam bab terpencil. Seolah-olah macam, okey dah siap, letak tepi. Padahal ia sepatutnya jadi tulang belakang hujah kita. Jadi kalau semua tu salah, apa sebenarnya tujuan literature review ni? Jom kita tengok macam mana ia boleh jadi senjata paling power dalam penulisan kita. Cuba tengok definisi ni. Perkataan paling penting kat sini, proses sintesis yang aktif. Maksudnya, anda bukan lagi tukang kumpul maklumat, tapi anda dah jadi macam arkitek pemikiran. Anda yang pilih, anda yang nilai, dan anda yang sambungkan idea-idea tu untuk bina kerangka hujah anda sendiri. Jadi, kalau dibuat dengan betul, literature review yang mantap ni akan bagi kita 3 benda penting. Ia tunjukkan yang anda betul-betul faham bidang anda, jadi kredibiliti anda naik. Ia juga letakkan kajian anda dalam satu perbualan akademik yang lebih besar. Dan paling penting, ia jadi macam jambatan pengetahuan. Ia sambungkan apa yang orang dah tahu dengan penemuan baru yang anda nak bawa. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. How to. Macam mana kita nak ubah dari senarai bosan tu kepada satu penceritaan yang menarik? Jawapannya, pendekatan tematik. Petikan ni, memang perfect. Ia jelaskan segalanya. Jadi, fokus kita dah beralih. Bukan lagi pasal siapa cakap apa, tapi pasal apa perdebatan utama yang ada dalam bidang ni. Cara fikir ni akan ubah segalanya. Proses dia sebenarnya tak susah pun. Ikut je 4 langkah ni. 1. Baca secara aktif. Sambil baca tu, cari tema-tema yang asyik muncul. 2. Kelompokkan sumber. Letak artikel-artikel tu dalam folder tema yang sama. 3. Analisis dan hubungkan. Kat sinilah magic dia berlaku. Dalam setiap tema, tengok siapa setuju dengan siapa, siapa cabar siapa. Dan akhir sekali, nombor 4, bina naratif anda. Tulis perengan ikut tema, bukan ikut penulis. Okey, nak buat semua ni kita perlukan tools yang betul kan? Ini bukan pasal menulis je, tapi pasal cara kita susun maklumat dalam kepala kita. Kemahiran paling utama, sekali lagi, ialah sintesis. Ini bukan setakat ringkaskan tau. Fikirkan macam ni, anda seorang detektif. Anda kumpul semua petunjuk dari sumber berbeza, lepas tu anda cantumkan semuanya untuk nampak gambaran besar. Hutan, bukan setakat pokok-pokok. Soalan dia, macam mana nak buat secara praktikal? Inilah gunanya salah satu alat yang paling powerful untuk sintesis, matriks literatur. Dan ini dia contoh ringkas. Nampak tak? Dengan jadual macam ni, anda boleh letak semua sumber sebelah menyebelah. Anda boleh bandingkan hujah utama, metodologi dan macam mana setiap satu tu berkaitan dengan tema yang sama. Dari sini, anda terus nampak corak dan perbezaan dengan lebih jelas. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir dan boleh kata yang paling penting sekali. Macam mana semua proses ni akhirnya bantu kita untuk cari suara dan bina hujah kita sendiri? Ingat, tujuan akhir kita bukan sekadar nak laporkan apa yang orang lain dah cakap. Bukan. Tugas kita ialah untuk tunjukkan, dalam semua perbincangan ni, nampak tak? Ada satu ruang kosong kat sini. Ruang itulah untuk anda. Ruang kosong inilah yang kita panggil jurang penyelidikan atau research gap. Inilah hasil paling bernilai daripada kerja sintesis anda. Bila anda dah tahu apa yang orang dah kaji, anda akan nampak apa yang belum dikaji. Jurang inilah yang bagi justifikasi kenapa kajian anda itu penting.
Dan petikan ni memang penutup yang sempurna. Peranan anda dah berubah. Anda dah tak jadi wartawan yang cuma melaporkan. Tapi anda dah jadi sebahagian daripada perbualan tu sendiri yang akan membentuk hala tuju perbualan tu seterusnya. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan. Dalam perbualan besar akademik ni, kat mana suara anda akan kedengaran? Sumbangan unik apa yang anda akan bawa ke meja perbincangan? Jawapan kepada soalan-soalan itulah intipati kepada sebuah penulisan akademik yang hebat.